abang saya memang setuju dengan abang. Aku kalau yang macam ni, harga jadi 2 nombor 3. Saya dengan abang ni kira best friend lah. Kira kita punya kepahaman tu memang betul. Okey, dan ni saya nak tunjuk kat abang kau lah. Kalau dengan portion macam ni kita bagi, ni perut tolong lah. Perut tolong tengok ada lemak-lemak tu. Yang ni nombor 1 ya. Kalau dapat, okey kita bagi lidah sejorong lah. Lidah sejorong. Itu kita bagi dah orak ketin. Orak ketin ni maka memang mendapat sambutan ramai. Maka semua kita pun memang suka tengok tu. Ni tu memang suka lembut-lembut lah. Memang fresh-fresh. Okay, dengan portion ni kita bagi kan 8 setengah tambah 5 ringgit 13 setengah 16 setengah bukan 24 setengah 19 setengah. Hampa rasa fighting ke tak fighting dengan portion macam ni kita bagi. Boleh makan 3 orang lah. Boleh makan 3 orang. Hampa rasa boleh makan berapa orang ni? Saya kata memang 3 orang. 7 orang tak boleh. 3 orang ni memang maksimum lah. 3 orang kan, dengan harga 19 setengah. Hampa rasa baloi tak baloi? Macam saya kalau makan kat kedai mahal tak apa, tapi mau portion mau baik lah, mau kualiti. Okey bang, yang mana nak main kita Facebook 88, kita buka dari 10 pagi 10 malam hari Khamis kan. Hampa try komen tengok 19 setengah boleh makan 3 orang, baloi tak baloi? Kan sampel yang